Saya tahu ramai peniaga tempatan tu rasa kecil hati bila saya ni seringkali menolak pemberian mereka seperti makanan dan minuman secara percuma. Sejujurnya lah kan, saya amat berterima kasih dan terharu dengan niat murni anda semua. Tapi sebagai seorang wakil rakyat, saya tak boleh mengambil kesempatan ke atas penduduk yang sedang berniaga. Sebaliknya, saya lah yang perlu menyokong anda yang sedang berniaga. Anda berniaga untuk mencari rezeki, buat untung tampung kehidupan anda sekeluarga. Maka di sinilah peranan saya sebagai seorang wakil rakyat untuk membeli dan juga bayar. Samalah macam orang lain. Bila saya beli barangan jualan anda, saya rasa amat gembira kerana saya ni termasuk antara pelanggan yang turut memberi keuntungan pada perniagaan. Gembira dapat, pahala pun dapat. Lagipun saya ni orang kata tak sukalah dilayan lebih istimewa daripada orang lain. Kalau anda melihat mereka yang datang ke gerai anda sebagai pelanggan, maka begitulah juga anda perlu melihat saya yang berkunjung ke gerai anda sebagai seorang pelanggan. Apa yang pasti, saya menghargai pemberian anda semua. Dan insyaAllah saya akan terus menyokong segala usaha penduduk saya yang berniaga.